3 perkara sunat yang anda boleh lakukan sewaktu di Pagi Raya Aidiladha. Yang pertama, kita disunatkan untuk mandi sebelum solat Hari Raya Aidiladha. Mandi ini bukan sekadar untuk membersih badan, tetapi sebagai tanda kita meraihkan hari kebesaran Islam. Yang kedua, pakailah pakaian yang paling terbaik dan paling bersih. Tidak perlu memakai pakaian sangat mahal, asalkan pakaian sopan dan kemas. Yang ketiga, kita disunatkan untuk tidak makan sebelum solat Hari Raya, tetapi lebih afdal kita makan selepas solat Hari Raya Aidiladha. Simpan dan kongsikan video ini supaya kita boleh amalkan 3 perkara sunat di pagi Hari Raya Aidiladha. Ingat umrah, ingat yugo.